Sekarang banyak berita tentang seorang pempengaruh yang ada kemurungan yang letak tatu di atas tangan dan lengannya. Apa ialah kemurungan? Kemurungan adalah satu gangguan emosi yang ada beberapa simptom. Contohnya, mereka boleh rasa sedih seluruh hari. Mereka sentiasa rasa diri sendiri bersalah. Mereka akan hilang selera makan, senang letih dan juga ada banyak masalah nak tidur. Apabila simptom kemurungan serius sangat, mereka boleh hilang arah, hilang fokus sampai tidak boleh buat keputusan dan tidak boleh buat rutin harian dan boleh mula cederakan diri sendiri sampai diri. Sesiapa yang ada kemurungan atau rasa sedih mesti jumpa pakar psikiatri atau psikologi untuk rawatan kaunseling dan memang ada ubat untuk kurangkan simptom itu. Jika kamu nampak kawan kamu sedih sahaja atau tiba-tiba diam, kamu mesti pergi kepada kawan itu dan tanya okey atau tidak. Kemurungan tidak boleh diambil ringan. Jika ada persoalan, boleh komen di bawah. Jangan lupa follow, like, comment, save. Terima kasih.